Selamat pagi semua. Saya Ong Jingxuan. Saya Ma Ziyin, wartawan TV PSS dari SJKC Yuchai. Hari ini, sekolah saya mengadakan program kesihatan aktiviti Wild Track serta majlis pelancaran program HITS. Suasana sangat meriah. Mari kita saksikan. Bersama saya yang berusaha, Encik Muhammad Kamal bin Abdullah. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kerim. Selamat pagi, Tuan. Pagi. Izinkan saya mengajukan satu soalan kepada Tuan. Boleh? Pada pandangan Tuan, apakah kepentingan pelaksanaan program hidangan makanan sihat HITS dan program kesihatan bersama World Crop PKD dalam membentuk alaman hidup sihat dalam kalangan murid? Okey, terima kasih anak kita Maziyan atas soalan yang diberikan, dan pada pandangan saya program Wow Trucks ini dan juga program HITS ataupun kita kenal sebagai hidangan makanan sihat sangat baik, terutamanya sebagai pendedahan awal kepada anak-anak murid kita di peringkat awal usia. Dalam isu sekarang ni kita dibebani dengan masalah kesihatan yang serius, dan jadi pendedahan seperti ini melalui gaya hidup sihat, terutamanya pemilihan makanan yang sebetulnya iaitu suku-suku separuh sangat sesuai bagi anak-anak kita, khususnya di peringkat sekolah rendah, kerana ini dapat memberi maklumat tambahan kepada anak-anak didik kita apakah makanan yang baik untuk dipilih, dan cuba elakkan makanan ringan, junk food, supaya kita dapat kekal sebagai amalan hidup yang sihat, dan seterusnya memberi satu situasi amalan gaya hidup yang sihat dalam kalangan anak-anak murid kita di peringkat sekolah rendah lagi. Itu saja. Okey. Terima kasih Tuan. Baik. Kerana sudi mengajuk masa menerima temu Wow hari ini. Baik, terima kasih. Tahniah juga, Ana. Good morning, everyone. I am Ong Jingxuan, the TVPSS reporter from SJKC Yuchai. With me is Yang Berusaha Karunisa binti Muhammad, Pakar Perubahan Kesihatan Awam, Pejabat Kesihatan Daerah Kerim, Pengawal Kesihatan Daerah Kerim. Good morning, Dr. Karunisa binti Muhammad. Doctor, what is the importance of the Wild Track Healthy program, the Healthy Meal program, in promoting healthy lifestyle among school children? Okay. As we can see here, with our World Track program, we actually promote our nutrition. So the school children can have a proper nutrition. They can select a proper meal for their nutrition, and then at the same time, we also promote physical activities that with in the fun way that the children will have fun, and at the same time will have physical activity, so that they can also have physical activity at school and also at home. Thank you. Good morning, everyone. I am Ong Jingxuan, the TVPSS reporter from SJKC Yuchai. With me is Madam Ling Qingni, the school headmistress from SJKC Yuchai. Good morning, Madeline. Good morning. What are the benefits of this program for the students? Through this program, pupils will learn more enjoyable and meaningful. Thank you, Madeline.
Terima kasih kepada semua yang menonton. Temu bual kami berakhir di sini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Thank you for watching. Subscribe and give us a like.